Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa segala kegiatan agama dan pembinaan rumah ibadat termasuk kuil perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Beliau berkata kerajaan Madani tidak akan menghalang atau menyekat sebarang bentuk kegiatan keagamaan di negara ini. Namun, isu yang berkaitan dengan rumah ibadat tanpa kelulusan perlu ditangani dengan berhati-hati. Walaupun penyelesaian kadang-kadang rumit, beliau menekankan kepentingan penguatkuasaan yang telus dan adil. Anwar turut menyatakan bahawa semua pihak perlu mengikuti peraturan yang ada, memandangkan negara ini berlandaskan undang-undang. Saya sendiri pernah terlibat dalam kegiatan dakwah. Tapi kalau dakwah itu mengganggu lalu lintas, ia tetap perlu mengikut peraturan. Dakwah tiada halangan, tetapi ikutlah peraturan. Itu sahaja yang kami minta. Begitu juga dengan pembinaan kuil-kuil Hindu. Mereka boleh beribadah seberapa banyak yang mereka mahu dan membina kuil di mana sahaja, tetapi ia mesti mengikut peraturan. Kuil atau berhala tidak boleh didirikan sebarangan tempat, ujarnya. Anwar berkata demikian ketika sesi pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Ihya Ramadan hari ini. Selain itu, Anwar turut menangkis dakwaan bahawa pembinaan surau juga dilakukan tanpa mengikut peraturan. Sebagai contoh, beliau menyebut kejadian di Perak di mana sebuah surau pernah dirobohkan kerana melanggar peraturan yang ada. Jadi, saya berharap isu ini dapat diselesaikan dengan baik, katanya. Semalam, pendakwah bebas Firdaus Wong Wai Hung mempersoalkan tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang merampas khemah milik multiracial reverted Muslims di Bukit Bintang. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau mendakwa bahawa DBKL memberi alasan bahawa khemah tersebut menghalang laluan awam.